Malaysia berhenti menganjurkan F1 dahulu bukanlah tanpa sebab. Sebelum ini, untuk menganjurkan F1, kita perlu menanggung kos yang sangat tinggi. Tetapi kali ini, Malaysia berpeluang untuk organize bagi Bahrain Grand Prix dengan kos yang perlu ditanggung lebih rendah. Ini memang satu peluang yang sangat jarang berlaku. F1 boleh membawa masuk pelancongan antarabangsa, meningkatkan permintaan hotel, perbelanjaan, makanan, pengangkutan dan aktiviti pelancongan. Tetapi persoalannya, adakah kita betul-betul sudah bersedia? Kesan ekonomi daripada F1 tidak boleh hanya berhenti di Sepang International Circuit, KLIA dan beberapa buah hotel besar sahaja. Selepas pelancongan datang menonton F1, mereka nak pergi ke mana? Anda tahu tak? Perhampiran Sepang International Circuit terdapat satu laluan yang sangat penting, iaitu Jalan B48. Laluan ini menghubungkan kawasan Sepang ke Sepang Gold Coast, Morib, Sungai Pelik, Bagalalang dan juga Port Dickson. Maksudnya ini bukan sekadar jalan biasa. Ia merupakan salah satu laluan penting yang boleh membawa pelancongan F1 ke hotel, pantai, lokasi pelancongan dan perniagaan tempatan di sekitar Sepang. Tetapi dari zaman Malaysia berhenti menganjurkan F1 sehingga hari ini, apabila F1 akan kembali ke Malaysia, projek Jalan B48 ini masih belum siap. Situasi sekarang, Sepang International Circuit dah ready, KLIA ready, hotel ready, media antarabangsa akan datang. Peminat F1 dari seluruh dunia akan datang. Tetapi Jalan B48 still under construction. Pada hari biasa pun, perjalanan yang sepatutnya mengambil masa sekitar 20 minit, kadangkala boleh menjadi hampir 1 jam. Apabila tiba hujung minggu F1 dengan ribuan pelancong, bas dan kenderaan bergerak serentak, kesesakan sudah tentu akan menjadi lebih teruk. Pelancong baru sahaja selesai menonton F1. Tetapi sebaik saja keluar dari Lita, mereka terpaksa berdepan dengan kesesakan, jalan yang gelap dan projek yang masih belum siap. Ini bukan bagi musim F1 saja. Masa biasa, para pelancong juga guna jalan ini. Apa agaknya tanggapan? Pertama, mereka terhadap Malaysia. Tetapi sebenarnya, golongan yang paling terkesan bukanlah pelancong. Yang paling susah ialah penduduk setempat. Pelancong mungkin hanya menggunakan jalan ini sekali, tetapi penduduk sekitar perlu melalukan setiap hari untuk pergi kerja. Lebih membimbangkan, di laluan yang masih belum siap ini juga pernah berlaku beberapa kemalangan serius, termasuk kemalangan yang meranggut nyawa. Difahamkan kira-kiranya 30% daripada projek Jalan B48 masih belum siap, melibatkan laluan sepanjang lebih kurang 5 km. Sekarang hanya tinggal sekitar 2 bulan sebelum F1. Adakah baki 30% ini sempat disiapkan? Dan juga satu laluan lagi dari Kota Warisan terus sampai ke Sepang International Circuit. Ini projek juga jalan sangat lama. Bila nak siap? Organize F1 bukan sekadar memastikan Lita, KLIA, hotel sudah ready. Kalau jalan raya serta infrastruktur di kawasan sekitar masih belum bersedia, masalah trafik dan keselamatan sudah sampai. Jadi persoalan sebenar bukanlah sama ada Malaysia mampu menganjurkan F1 atau tidak. Persoalannya ialah apabila seluruh dunia datang ke Malaysia nanti, adakah kita betul-betul bersedia?